Adakah adaptasi ni dia hanya bergantung kepada fisiologi sahaja ataupun secara fikiran pun termasuk sama dalam tergolong dalam adaptasi? Boleh juga fikiran boleh jadi dalam kita cakap pasal konteks evolusi pemikiran boleh juga dikategorikan sebagai adaptasi evolusi selagi mana dia boleh diwariskan. Okey. So macam contoh insting lah. Bila kita kata pasal pemikiran instinctual, macam selalu ada certain behavior yang dalam kehidupan yang dia boleh diwariskan dari sudut naluri. Contoh kucing. Kucing lahir, mak dia tak ajar pun, kita pun tak ajar dia. Bila dia nak berak misal dia, macam mana dia tahu nak gali, lepas tu dia berak, dia tanam. Benda tu tak diajar. So benda tu tak dapat tidak kita tahu yang dia diwariskan. Set genetik apa-apa yang berkaitan dengan otak, diturun daripada mak kepada anak, yang mana set genetik tu mempengaruhi pembentukan otak, yang mana dalam pembentukan otak tu akan ada apa kita panggil sebagai behavioral repertoire. Maksudnya corak tingkah laku yang dia nak tanam benda tu. So kita tahu dia diwariskan, mesti satu ketika dahulu benda tu dipilih. Kenapa benda tu dipilih? Ada banyak sebab lah. Salah satu hipotesis kenapa kucing dia tanam najis dia, sebab kucing ni dia teritorial. Dia mungkin dia nak ataupun dia nak larikan diri daripada pemangsa ataupun musuh ke. So dia sembunyikan bau dia. So daripada situlah yang mana-mana kucing yang keluarga ancestor dia dulu yang tak tanam, mungkin akan kurang lah dia punya kejayaan untuk survive berbanding yang tanam. Bila dia tanam, dia ada set genetik yang suruh dia tanam najis dia, survive, dia boleh sebarkan genetik dia sampai hari tu. So yang tu salah satu contoh macam mana pemikiran tu ataupun sifat personality boleh diwariskan. Dan bila dia diwariskan tu baru kita boleh kata tu adaptasi secara evolusi macam tu lah. Sama macam maksudnya macam kucing hutan dengan kucing yang apa hybrid apa kita panggil yang kucing apa? Kucing kucing yang kita boleh hidup dengan dia tu kan dengan kucing Kucing liar rumah. kan dulu. Kucing domestik ke? Domestik. Tapi ada satu istilah yang kita panggil bukan hybrid apa yang kita nak jadikan dia sebagai mak lupalah. Ada satu istilah. Contoh kalau kucing tu kucing liar, kemudian kita nak jadikan kucing tu untuk boleh sesuai untuk hidup dengan kita. Kita buat apa? Alah, domestikasi lah yang saya tahu. Kita jinakkan dia macam tu lah lebih kurang. Apa nama istilah Haji? Apa? Dia ada, sebab aku ada pernah podcast dengan seorang zoologist. Dia mention benda tu. Saya lupa nama dia. Tapi dia mention lah pasal kan kita tahu kucing ni adalah hidupan salah satu, kalau ikut zaman dulu, sebelum kucing ni adalah hidupan yang jinak, dia adalah hidupan liar. Betul. Dia asal kucing ni bila kita trace balik genetik dia, kalau tak silap saya lah, datang daripada leluhur dia tu dekat belah Afrika. So daripada situ dia tersebar. Bila dia start ikut manusia macam tu lah, berlayar apa semua, lama kelamaan dia dah hidup dengan kita. Tapi ada juga saintis berpandangan yang dia punya proses domestikasi tu tak sama macam anjing. Kalau anjing memang betul-betul rapat dengan manusia, memang manusia jinakkan. Tapi kucing punya domestikasi ni dia lebih kepada kucing tu ikut dengan manusia je. Dia hang out dengan manusia macam tu je. Tiba-tiba dah lebih jinak macam tu lah lebih kurang. Itu kalau macam katakan dia mewariskan genetik tu dari sudut pemikiran lah kan? Betul. Dari sudut pemikiran, kita kata dari sudut insting lah, lebih tepat lagi. Sebab kucing, dia ada seorang dulu lah, Prof UPM, dia pernah beritahu dekat kita orang lah. Dia kata macam tak ada psikologi haiwan macam tu lah. Sebab bila kita cakap pasal pemikiran dengan haiwan tak sampai level yang berfikir yang macam manusia. So tak ada psikologi haiwan. Sebab contoh kita nak tengok kucing tu sedih ke tak, kamu ni sedih ke, kita tanya kan, dia tak boleh balas. Kita tak tahu dia sedih macam mana, tapi cara kita nak tahu dia sedih, dia marah apa semua ialah tengok tingkah laku dia. So tak ada psikologi haiwan, yang ada cuma behavior haiwan macam tu lah lebih kurang dia punya perspektif. So bila kita kata pemikiran yang macam Izzat kata tu mungkin lebih kepada insting lah, naluri. Betul lah. Maksudnya haiwan tidak beremosi? Haiwan ada emosi, tapi cuma dia cara tunjuk. The way dia mana? expresskan emosi dia tu bukan melalui percakapan, bukan melalui pemikiran dalam lah. Dia fikir kat dalam. Kalau dia fikir pun kita tak tahu nak access pemikiran dalaman dia tu macam mana. Tapi kita boleh tahu yang dia sedih, dia happy semua boleh tengok tingkah laku dia. Macam tu lah.